Ramai pengguna XC90 yang tak tahu, yang terlepas pandang, yang sebenarnya XC90 ni dia hybrid tau. Dan motor E-Rad ni sebenarnya dalam ni Volvo E-Rad, E-R-A-D, E-Rad. Hai tuan-tuan, Assalamualaikum. Selamat datang ke Transmatic Automotive. Baik, di sini ada sebuah Volvo XC90. Volvo XC90. Okey, so Volvo ni datang kepada kami untuk buat dua perkara. Yang first, dia minta kita tukar dia punya minyak enjin. Dan yang kedua, dia nak tukar dia punya minyak E-Rad. Ramai yang tak tahu tau. Ramai pengguna XC90 yang tak tahu, yang terlepas pandang, yang sebenarnya XC90 ni dia hybrid tau. Dan motor E-Rad ni sebenarnya dalam ni ada minyak. Dan minyak ni kena tukar. Dan minyak E-Rad ni tuan-tuan, kita rekomenkan untuk tukar setiap 40,000 km. Okey, alang-alang saya cerita pasal minyak gear ni tuan-tuan, saya nak beritahu yang dekat Transmatic Automotive ni kita akan adakan promosi free check up dan juga promosi diskaun untuk minyak gear. Bila tu? Pada 20 dan 21 September. Jangan lupa datang ramai-ramai untuk dapatkan free check up dan diskaun untuk minyak gear. Promo ni valid untuk pengguna-pengguna kereta konti saja, dan promo ni juga terhad tau. Okey, sekiranya tuan-tuan ada sebarang masalah dengan kenderaan, kereta konti, JDM, lokal, tak tahu mana nak servis, tak tahu mana nak repair, nak diagnose, nak check up, boleh datang ke Transmatic Automotive Station 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Boleh klik link di bio sekiranya ada sebarang masalah dan pertanyaan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.